Emas naik, barang pun naik sama tuan-puan. Tapi yang tak ada emas hanya akan rasa barang makin naik je tuan-puan. Sebab tu ramai orang rasa makin hari makin miskin tuan-puan. Walaupun gaji mereka naik dan makin membesar, ataupun bisnes mereka makin maju tuan-puan. Mereka ada duit yang banyak, tapi makin lama makin susut nilainya tuan-puan. Kenapa? Sebab semua benda tu akan naik tuan-puan, kecuali nilai duit kamu tuan-puan. Kalau dari 10 tahun lepas kamu tukar simpanan kepada emas, hari ini kamu bukan je rasa selamat tuan-puan, tapi dah untung besar. Emas bukanlah pelaburan jangka masa pendek tuan-puan, tapi dia satu bentuk perlindungan kekayaan kita, yang orang kaya memang dah lama buat tuan-puan. Orang yang ada duit, dia tukarkan sebahagian jadi emas. Bukannya sebab tak percaya duit tuan-puan, tapi sebab dia tahu value emas sentiasa jaga nilai duit dia untuk jangka masa panjang. Jadi tuan-puan, hari ini kamu ada peluang tukarkan sebahagian sahaja kepada simpanan emas. Jadi mulakanlah hari ini sebelum harganya makin jauh dan kamu akan rasa menyesal tuan-puan.